Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita diberi nikmat oleh Allah, dapat sama-sama kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan tugas-tugas kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dan insya-Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan hari kita, kita mulakan pagi kita dengan membaca Al-Quranul Karim, insya-Allah. Okay, tuan-puan, apa khabar semua yang bersama dengan saya pada pagi ini, dan boleh saya tahu dari mana anda menonton live saya pada pagi ini? Dan kepada sahabat yang baru sahaja bersama dengan kami, baru sahaja mengenal Hilwan Madani ini, sebagai tanda pengenalan kami, saya mohon ya sahabat-sahabat semua untuk tekan button follow. Tekan button follow. InsyaAllah mudah-mudahan setiap maklumat kami, posting kami, live kami, tuan-puan yang follow ni akan dapat notifikasi daripada live yang kita buat setiap hari ini, insya-Allah. Okey, untuk maklumat semua tuan-puan, kita buat live ini hari Ahad hingga hari Khamis, jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi, setengah jam sahaja, sehari semuka. Kita akan baca Al-Quran satu muka surat selama setengah jam. Kemudian kita akan kupaskan hukum-hukum tajwid, makhraj dan juga sifat huruf yang ada di dalam muka surat ini. Dan insya-Allah pada pagi ini tuan-puan semua, kita masuk kepada muka surat 92. Muka surat 92, episod yang ke-92 hari ini, daripada juzuk yang kelima surah An-Nisa. Okey, boleh tuan-puan kita sama-sama mulakan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, tuan-puan, jangan lupa bantu kami untuk tap screen kepada yang melihat 14 mata memandang pada pagi ini. Bantu kami untuk tap screen dan juga tekan button share di bawah sana. Di bawah live kita ni ada button share. Tuan-puan, kalau sekali tuan-puan share, maka lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Lebih ramai lagi yang mengetahui ke-live-san kita. Keadaan kita sedang live pada pagi ini. Okay, boleh tuan-puan? Tekan button share dulu. Saya nak tengok biar ada seorang, tak apa dah, yang tekan button share sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita pada pagi ini, insya-Allah. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabat yang baru sahaja masuk bersama dengan kami. Jangan lupa tekan button follow kami, and then tap screen dan juga tekan button share. Boleh tak bantu saya tekan button share? Di bawah sana ada button share. Seorang tekan button share, kita akan mulakan kelas kita, bacaan Al-Quran kita sehari semuka pada hari ini, insya-Allah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang masuk. Dah ada yang tekan button share ke? Nampaknya belum ada lagi yang tekan button share. Okey, kita kita mulakan juga, tak ada masalah. Okey, baik, saya baca satu saya baca ni bermula daripada ayat yang ke-67 sehingga ayat yang ke-91, insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat semua hanya dengar sahaja. Yang sedang memandu, letakkan telefon di holder
kemudian dengar sahaja. Yang sedang memasak, letakkan telefon di sandar di mana-mana tempat. Kemudian dengarkan sahaja bacaan Al-Quran. Kemudian dengar penjelasan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih dah ada yang share. Terima kasih. Insya-Allah yang baru masuk ni tekan lagi button share supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang dapat bersama pada pagi ini, insya-Allah. Okay, baik, saya nak mulakan. Jom tuan-puan, kita mulakan pada pagi ini. Kita bacakan bermula daripada ayat yang ke 87. Terima kasih Puan Nora bagi gift speaker dalam kereta kat kaki. Speaker dalam kereta kat kaki. Tak apa. Apa lagi? Okey, baik, saya nak mulakan. Terima kasih kepada bagi gift. Yang bagi gift tu terima kasih. Itu sebagai tanda anda support kepada program live kita. Program live Al-Quran setiap hari, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Okey, kita berhenti pada kalimah huwa. Waw ini bukan huruf mat tapi bila kita waqaf pada kalimah waw, dia akan jadi mati dan kena panjangkan 2 harakat. Illahu 2 harakat. Dia akan jadi mad asli di sini. Boleh? Mad asli. Kena baca 2 harakat. Kemudian kalimah Allah, tuan-puan. Siapa lagi yang baca dalam kalangan kita ni yang jumpa kalimah Allah yang baca dengan O? Ada lagi ke yang baca dengan O? Ya, elakkan membaca dengan vokal U. Sebab ini adalah hamzah ataupun hamzah wasal digunakan vokal A. Kena ada A dulu. A kemudian barulah kita masukkan lam yang tebal tersebut. Allah. Jangan baca dengan Allah. Salah ke baca dengan Allah? Kesalahan besar ke kesalahan kecil? Itu kena bincang lah. Sebabnya Allah ni ada di dalam rukun qauli di dalam solat kita. Ada di dalam rukun qauli di dalam solat kita. Jadi kalau kita baca Allah, adakah batal solat kita? Sebab takbiratul ihram itu merupakan salah satu daripada rukun qauli. Maka yang baca dengan Allah, salah tersebut bukanlah kesalahan yang besar. Ia hanya kesalahan sifat sahaja. Tetapi walaupun kesalahan yang kecil, kalau boleh kita elakkan. Kerana Al-Quran diturunkan tidak begitu. Bacaan Al-Quran diturunkan dengan A, bukannya O. Terima kasih. 100 mata memandang. Cepat tuan-puan share. Terima kasih banyak-banyak. Tekan lagi share tuan-puan. Biar ramai lagi yang bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih. Amin Ahmad. Kalau ada soalan nak tanya, boleh terus direct tanya secara live. Tak ada masalah. Sebab kita bacaan Quran kita ini secara santai sahaja. Sambil-sambil saya baca, sambil-sambil kita bincang hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Jadi Allah ni jangan baca dengan O, tapi dibaca dengan A. Allahu la ilaha illahu. Okey? Jadi kalau yang baca dengan O tu tukar terus, kita baca dengan A pula. Pastikan A dulu. A dulu baru masuk Allah. Allah. Jangan O. Okey? Sambung. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man, ada nun, ada tanda mati, dibaca dengan izhar halqi. Asdaqu. Hati-hati huruf sad ni. Kadang-kadang ada yang bunyi dengan as. Huruf sad ni, tuan-puan, huruf sad. Puan Razam, Tuan Arazan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Huruf sad lidah kita kat mana? Saya nak tanya tuan-puan semua. Huruf sad, kita baca huruf sad ni, lidah kita kat mana? Sebab ada orang baca huruf sad ni, lidah dia angkat. Afdaqu. Bunyi sofir dia tu tak berapa nak sofir. Surah apa ni Ustaz? Yang ni kita duduk pada surah An-Nisa, muka surat 92. Okey, muka surat 92, ayat yang ke-87.
Ayat yang ke-87. Okay? Boleh buka Al-Quran kalau nak tengok Al-Quran. Ataupun hanya tengok sahaja di skrin saya ini. Wa man asdaqu. Jadi huruf sad ini jangan angkat lidah kita. Yang kita kena angkat pada huruf sad adalah pangkal lidah. Okey. Bukan 39, 92. Ya. An-Nisa muka surat 92. Jadi hujung lidah kita ni kena letak pada gigi seringai, kacip bawah. Gigi kacip bawah. Wa man asdaqu. Jangan angkat hujung lidah ya. Angkat pangkal lidah, jangan angkat hujung lidah. Takut-takut dia jadi macam huruf sa. Dia jadi pada huruf sa, tak nak. Okey, sambung. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Okey, kasabu pula. Kasabu ketika waqaf dibaca dengan berapa harakat? Ketika waqaf dibaca dengan 2 harakat sahaja. Ya, 2 harakat sahaja. So, tanda kening ini jangan tertipu. Sebab tanda kening ini ketika wasal dia akan jadi 4 harakat. Ketika waqaf dia jadi 2 harakat sahaja. Ya, hukum dia apa? Hukum dia mad asli. Bukannya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ketika kita wasalkan sahaja. Ketika kita wasal, dia akan jadi mad jaiz munfasil. Ketika kita waqaf, dia akan jadi mad asli. So, kena abaikan tanda kening ni lah. Kena abaikan tanda kening. Dapat sesuatu? Kalau yang dapat sesuatu, boleh komen. Dapat sesuatu. Okey. Baik, kita sambung lagi. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل, nun bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al ghunnah. Daripada huruf mim terus pergi kepada huruf ya, kemudian suara naikkan ke hidung. Wa may. So kita kena penyekkan sikit. Lidah kita ni, huruf ya ni tengah lidah. So kita angkat tengah lidah kita kena pada lelangi atas, kemudian suara ni kita dengungkan dia. Kita alirkan ke atas ke rongga hidung. Barulah jadi bacaan idgham ma'al ghunnah. Wa may yudlili, huruf dad. Huruf dad yang pertama jangan kita lantunkan. Okey. Jangan kita lantunkan. Terima kasih yang tulis nama-nama hukum tu. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan menaik. Teruskan menaik. Yang baru masuk ni jangan lupa follow kami. Kalau tak nak ketinggalan live kami setiap pagi, notifikasi live kami setiap pagi, tuan-puan kena follow dulu kami. Barulah setiap pagi bila kami buat live, tuan-puan akan dapat notifikasi. Okay? Yang dah follow tu boleh tekan button share pula. Boleh tekan button share kat bawah sini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Okay, terima kasih yang dah follow. Wa man yudlili, huruf dha ini kat mana makhraj dia? Siapa tahu huruf dha makhraj dia kat mana? Boleh komen di ruangan komen. Ya, kita bincang sama-sama tuan-puan. Kita bincang sama-sama hari ini. Huruf dha kat mana makhraj dia? Di manakah makhraj bagi huruf dha? Saya tengah cari buku, tak jumpa-jumpa ni sekarang ni. Mana buku makhraj saya ni? Tak jumpa-jumpa lagi ni. Tak apalah. Buku makhraj tu kita ada tuliskan, kita ada sebutkan beberapa tempat makhraj huruf, tempat makhraj huruf, tempat keluar huruf. Makhraj huruf bagi dha kat mana? Siapa tahu boleh komen di ruangan komen. Seluruh tepi lidah dekat geraham atas. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sepanjang tepian lidah. Oh, macam-macam sepanjang tepian lidah. Betul juga tu semua dua jawapan itu betul. Sisi lidah kiri ataupun kanan. Tepi lidah, sisi lidah, itu jawapan dia. So tuan-puan, bila kita sebut huruf dad, kita kena pastikan. Bila kita sebut huruf dad, yang kita rasanya ialah tepi lidah.
bahagian tepi lidah. So bila kita angkat tepi lidah, secara automatik tengah lidah dia pun akan terangkat jugalah. Macam mana lidah kita boleh naik sebelah macam tu kan. Macam mana lidah kita boleh naik sebelah macam tu. So lidah kita pun akan naik semuanya. Kita angkatkan semua lidah kita biar sentuh dengan gigi geraham. Wa may yudli. Kemudian barulah dia ada bunyi efek dia itu yang suara tertahan, suara kita ditahan disebabkan rapatnya lidah itu pada lelangit dan juga gigi geraham tersebut. Jadi tidak ada qalqalah. Yang berlaku qalqalah ini kerana dia menyebut huruf dad dengan huruf dal, dengan makhraj dal. Dia sebut huruf dad dengan makhraj dal, dengan makhraj huruf dal. Ya, jadi berlakulah qalqalah pada ta dia. Wa may yudlilillah itu huruf dal. Okay, dal dan juga dha ini berbeza. So sebab apa? Kenapa huruf dha ni ramai yang baca dengan dal? Sebab huruf dha ni tak ada dalam percakapan harian kita. Mana ada kita guna huruf dha dalam cakapan kita? Kan? Dadu tak baca dengan dadu, tak baca. Sebab itulah bila bertemu dengan huruf yang kita tak pernah jumpa dalam percakapan kita, kita terus tukar kepada huruf yang sehampir dengannya, iaitu huruf dal. Huruf dal. Sebab tu jadi qalqalah pada dha ni. So jangan qalqalah huruf dha. Qalqalah hanya 5 huruf sahaja. Hanya 5 huruf sahaja. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. 5 huruf sahaja. Jumpa yang ni baru qalqalah. Selain daripada tu jangan kita qalqalahkan. Okay, sambung. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Okey, tengok pada kalimah sawa'a. Nama dia adalah, nama hukum dia mad wajib muttasil. Kenapa? Sebab dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Jadi bacaannya ialah, jadi dibaca sini berapa harakat wa ini dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Ada soalan daripada sahabat kita tu, Ustaz, macam mana nak keluarkan hams dekat huruf ta dan juga kaf? Kita kena paksakan angin keluar ke? Okey, yang pertama kita kena tengok ketika kita nak keluarkan hamas tersebut, adakah huruf tersebut mati ataupun huruf tersebut berbaris. Dia berbeza. Ya, ketika mati, hamas huruf, kedua-dua huruf tersebut dia akan jadi kuat. Ketika mati, huruf tersebut akan jadi kuat. Macam huruf kaf ni kan, mungkin ada yang tahu hamas ni adalah angin yang keluar tu. Contohnya bila kita matikan huruf kaf, masa huruf ta dan kaf mati. Okey, masa huruf kaf dan ta mati, kita kena percikkan angin. Tak, kita tahan dulu mula-mula. Tak, kita tahan, kemudian kita lepaskan sedikit angin. Tak, sama juga dengan ta. Dia sama dengan ta. At dan juga ak. Itu adalah hamas dia yang keluar sedikit tu selepas daripada kita tahan makhraj pada makhraj dia tu. Kita tahan suara ataupun angin pada makhraj dia. Takfuru yang tu. Yang bukan ke kadang-kadang orang ni ada yang baca dengan tak. Dia bunyi ke tu. Ke tu bukannya hamas tu. Yang ke tu itu suara tu. Sebenarnya tak ada suara kat situ sebab suara itu dah ditahan. Suara tu dah ditahan. Jadi kita kena baca dengan tak. Kena keluarkan angin. Itulah angin dia, bukannya ke. Kalau ke tu itu dah suara dah. Itu bukan angin. Sebab tu berlaku kesalahannya ialah ramai baca tak ataupun at. Angin dia keluar betul tapi bersekali dengan suara, itu menyebabkan silap. Itu yang menyebabkan salah dalam sebutan huruf kaf. Adapun kaf dan juga ta yang berbaris, contoh kafaru, ya. Kafaru ni dia tak kuat sangat seperti mana dia mati. Keadaan kaf dan juga ta ni ketika berbaris dia tak kuat seperti mana dia mati. Contohnya bila ada orang tu dia baca kafaru, dia baca dengan ka, nampak tu? Itu bukan hamas tu. Sepatutnya dia kena ta. Biasa je. Ta ni dia angin dia kurang. Angin dia kita sikitkan. Jangan ta. At-tahiyya, at-ta tu lebih tu. Bila dia berbaris dia kurang angin dia. Ka sebut macam biasa. Ka. Sebab sikit sangat hamas yang keluar ketika menyebut kaf dan juga ta. Boleh faham?
Sebab tu keadaan dia berbeza. Ketika mati berbeza, ketika berbaris pun berbeza. Ya. Okey, boleh Kita sambung pada hukum ni. Boleh tak? Kita sambung pada hukum ni. Huruf hamzah berbaris 2 di atas bila waqaf kena baca 2 harakat ma'iwat. Betul ke ustaz? Bila huruf hamzah berbaris di atas, berakhir dengan baris atas, maka kita kena baca dia dengan 2 harakat. Jangan matikan. Ya, sebab dalam Al-Quran ada hamzah yang tanwin di bawah, ada hamzah yang tanwin di depan. So macam mana nak matikan ke nak bariskan dia? Tengok huruf yang terakhir tersebut, huruf hamzah, baris atas ke baris bawah ke baris depan. Kalau baris atas sama seperti sawa ini, maka kita kena hidupkan baris hamzah tersebut. Betul dah tu, Tuan Razam, betul. Kita kena hidupkan baris tersebut. Sawa. Kena hidupkan 2 harakat di sini. Kalau yang baris bawah, sawa. Kalau yang baris depan, sawa. Tak boleh nak baca sawa'u, sawa'i, tak boleh. Hanya baris atas sahaja. Boleh? Komen. Hanya baris tanwin atas sahaja. Baru kita baca dengan ma'iwat. Kenapa berlaku macam tu? Ada kadang-kadang orang tanya. Nak sebab. Nak dalil. Kenapa berlaku macam tu? Kata guru saya, tak semua benda tu yang kita boleh cari sebab dia. Tak semua benda kita boleh cari sebab dia. Makna kata sawa'a ini beginilah yang sampai kepada kita daripada Nabi SAW. Ada kalimah bagi atas kena baca dengan sawa'a. Wa ni dibaca 4-5 harakat, kemudian a ini dibaca dengan 2 harakat. Boleh-boleh? Kalau dapat sesuatu boleh komen di ruang komen dapat sesuatu. Okey, baik, sambung. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Da bertemu dengan huruf ta. Perhatikan huruf da ini dia tidak ada tanda mati. Okey? Da dia tidak ada tanda mati. Jadi bila dal ini ataupun huruf-huruf qalqalah yang tidak ada tanda mati di atas dia, kita tak boleh nak qalqalahkan dia. Kita tidak boleh nak qalqalahkan dia. Kenapa tak boleh? Sebab di sini wajadtum ini dia dah bertukar hukum dia. Hukum dia dipanggil sebagai apa? Siapa tahu nama hukum kat sini? Da bertemu dengan ta. Siapa tahu boleh tulis di ruangan komen. Biar sahabat kita ni dapat ilmu pada pagi ini. Bukan saya sahaja yang berkongsi pada pagi ini. Sahabat-sahabat, tuan-puan semua, ibu ayah semua yang ada pada dalam ni yang tahu ni, boleh komen juga. Boleh kongsi sama-sama. Kita sambil-sambil kita bincang. Sambil-sambil kita berbincang. Apakah hukum yang ada pada wajadtumu? Kenapa tak baca dengan wajadtumu? Wajadtumu. Puan Norizam Lee. Idgham mutajanisain. Satu lagi jawab idgham mutajanisaini saghir. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tu kenapa ada saghir, yang tu tak ada saghir kan? Nak tahu ke tu? Okey, yang ada yang pertama hukum dia adalah idgham mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Kena ingat. Mutajanisai ini adalah makhraj yang sama. Mutajanisain ini maksudnya adalah sejenis ataupun makhraj yang sama. Huruf da dan juga huruf ta makhraj sama ke? Ya, makhraj yang sama. Da dengan ta ni makhraj yang sama. Kat mana? Hujung lidah. Hujung lidah kita sentuh pada pangkal gigi kacip atas. Da ta. Cuba sebut. Da ta. Da ta. Maka di situlah makhraj dia. Jadi bila huruf yang makhraj yang sama, dia akan hilang qalqalah. Ini dia terus pergi kepada huruf ta. Jadi da ni bunyi ke tak huruf da ni? Huruf da ni tak bunyi dah. Wajadtu, jangan wajad. Kadang-kadang kan da ni bila kita mati tu kita bunyikan da, perasan tak? Walaupun dia tak qalqalah. Jadi dal ini tak baca dah. Bunyi dia pun tak. Dia terus bunyi ta. Wajadtu, wajadtu. Kalau kita eja dalam jawi dia, eja dalam jawi, wajatu, wajadtu. Dia akan jadi wajadtu. Dia bukan jadi wajadtu, bukan. Bukan jadi wajadtu.
tu dia terus pergi kepada ta, seolah-olahnya dal ini dah masuk, diidghamkan ke dalam huruf ta. Wajadtu. Wajadtu Ini kena hati-hati ni. Kadang-kadang kita matikan da kemudian masuk ke dalam ta. Salah. Kita terus pergi kepada huruf ta terus. Wajadtu. Dapat sesuatu? Dapat sesuatu, boleh komen di ruangan komen. Sahabat yang baru masuk ni, jangan lupa follow kami dulu. Kemudian tekan button share kat bawah sana. Ada 18 baru yang share. Yang menonton pada pagi ini 70 orang yang menonton. Boleh bantu kami lagi tuan-puan, tekan button share ni supaya lebih bersemangat. Supaya saya lebih bersemangat. Bila ramai orang tengok ni, kita semangat, tahu tak? Bila ramai orang tengok, kita semangat. Nak syarah pun kadang-kadang syarahan tu lebih mendalam lagi. Kita semangat sebab ramai yang nak tahu apa yang kita bincangkan ni kan. Hilangkan huruf ta terus masuk ke dalam huruf ta. Betul Puan Nuriza. Betul. Okey, kita sambung lagi. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُكُمْ. Tengok huruf ta saya baca tadi. Hasirat. Cuma jangan terlebih. Ada orang tu dia tolak angin. Ni lepaskan sahaja. Jangan tolak. Hasirat. Yang itu dia dah masuk kepada huruf lain tu. Dia hanya percikkan sahaja. Hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. Tengok walau sya'a ni kan bagi atas tadi yang saya bincangkan tadi pada awal ayat tadi. Walau sya'a Allah. Kalimah Allah pula. Walau sya'a bukan o tapi a. Walau sya'a Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Lasallata bukan la sallata huruf sin. لسلطهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام. Salam satu harakat sahaja. Jangan baca dengan salam sebab tidak ada tanda mati, tidak ada tanda alif kecil di atas selepas huruf lam. Wa alqaw wakal yu. Ni dia panggil madlin. Wa alqaw ilaikumus salam. Okey tuan-puan. Kepada tuan-puan yang nak dapatkan buku makhraj, kita ada letak beg kuning di sini. Ya, siapa-siapa yang nak dapatkan buku makhraj dan juga sifat huruf, boleh beli di beg kuning kami tu. Makhraj dan juga sifat huruf. So dalam buku tu kita sebutkan berkenaan dengan di manakah makhraj secara tepat. Kita sebutkan di mana makhraj secara tepat. Saya tak boleh nak tunjukkan buku. Saya letak kat mana buku tu. Saya tak jumpa buku tu. Saya kena cari dululah. Di manakah buku tersebut. Saya cari tak jumpa kat mana letak, tak tahu dah. Okey, buku tersebut. Buku tu kita bincangkan, kita sebutkan makhraj secara detail. Dan yang kedua, kita sebutkan sifat-sifat huruf secara moden. Secara moden. Secara moden tu dengan maksudnya apa? Secara moden tu dengan maksudnya secara mudah faham. Bukannya menggunakan istilah Arab, tetapi kita gunakan istilah Melayu untuk memudah fahamkan sahabat-sahabat kita yang kata susahnya belajar makhraj, susahnya belajar sifat huruf. Sebenarnya tak susah. Kalau kita kena kaedah yang betul, kena pada cara yang betul, insya-Allah akan memudahkan kita untuk belajar makhraj dan juga sifat huruf. So jangan takutlah. Jangan takut yang belajar makhraj dan sifat huruf. Dan kepada siapa-siapa yang membeli
Ni berita baik ni daripada bos kita ni. Berita baik daripada bos kita. Dan bos kita ni sedang menonton lah live kita ni. Boleh komen sikit bos? Okay. Sedang menonton live kita ni. Siapa-siapa yang beli buku makhraj dan sifat huruf, tekan beg kuning bermula hari ini, sampailah kepada hujung bulan nanti, kita akan buat satu kelas percuma. Kita buat seminar percuma makhraj dan juga sifat huruf. Seminar percuma makhraj dan juga sifat huruf. Dan insya-Allah kalau tak silap saya 24 Mei ini kita akan buat hari Sabtu ni. Siapa-siapa yang membeli tu dah komen dah tu. Ini kita panggil CEO kepada Hilman Madani, Ustazah Nurul Huda. Alhamdulillah 24 Mei 2025. 24 ni 2025. So siapa-siapa yang nak belajar makhraj dan juga sifat huruf, beli buku ini, kemudian tuan-puan akan dapat kelas seminar percuma. Bukan sahaja kita bagi buku. Ini dia bukunya. Jeng dah jumpa dah. Dah jumpa buku dia. Patutlah saya tak jumpa cari. Ini buku dia. Siapa-siapa yang membeli, ini bukan saya jangan tertukar, ini bukan saya. Saya Ibni, saya Ustaz Ibni. Kita akan sebutkan secara detail makhraj dia halqi, pada tekak, pada huruf hak semua. Dan tuan-puan, kita ada ni setiap huruf ni kita ada penjelasan setiap huruf ni. Ni tuan-puan hanya boleh tekan klik sahaja, tuan-puan akan dapat dah ni. Akan dapat penjelasan daripada Ustaz Amir sendiri berkenaan dengan Ustaz Amir ni, dia owner kepada Hilman Madani lah. Saya hanya trainer sahaja. Saya hanya trainer sahaja. Jangan sebut susah untuk belajar, minta Allah permudahkan. Betul tuan ni antaranya. Makhraj huruf hamzah. Kepada yang tak faham apa benda ni, di sini dah ada penjelasannya daripada Ustaz Amir, dah ada penjelasan. Ambil kamera, tekan sahaja link ni, akan dapat QR code ini. Dan kalau tak faham lagi, akan bersama-sama dengan saya 24 Mei nanti. Akan bersama dengan saya 24 Mei nanti, kita seminar, kita terangkan satu persatu makhraj dan juga sifat huruf. InsyaAllah, sambil membeli dengan harga sekian-sekian tu, tuan-puan akan dapat kelas percuma, seminar secara percuma. Seminar secara percuma, insya-Allah. Jadi boleh grab lah. Yang sedang berfikir-fikir tak apa, kita ada masa lagi, besok boleh beli, lusa boleh beli. Kalau nak beli sekarang pun tak apa. Nak beli sekarang pun kami akan contact tuan-puan semua baik. Seterusnya kita sambung lagi, tak habis lagi kita ni. Masa dah habis ni, ada sikit lagi baik, kita sambung sikit lagi. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Lam ni kita tarik dulu mula-mula. Kemudian ta tu baru kita bulatkan mulut kita, nak sebut huruf ta, tebalkan. Sultanan, jangan sol, jangan gulung mulut, jangan gulung lidah pada sebut lam ni. Jangan takut jadi tebal. Sultanan mubina mad iwad. Mubina mad iwad, huruf yang baris atas. Cuma huruf hamzah tadi yang tidak ada baris atas, selain daripada hamzah, penulis ni, Al-Quran ni akan ada tanda alif. Ni senang sikit lah bila ada tanda alif kan. Yang kelirunya ramai pada hamzah. Sebab dia tak ada alif kat depan tu. Selain daripada hamzah akan ada alif. Contoh huruf lam ada alif. Huruf ra ada alif. Huruf nun ada alif. Mubina. Jadi mudahlah untuk kita
detect, untuk kita faham bahawa ini dibaca dengan 2 harakat. Tapi yang banyak yang terbabas, yang accident, yang jatuh gaung pada kalimah hamzah, sebab dia tidak ada alif selepas daripada dia, menunjukkan dia kena baca dengan 2 harakat. Okey. Boleh tuan-puan, macam mana live kita pada pagi ni? Siapa yang dapat manfaat boleh komen di ruangan komen yang dapat manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ini. Ya, boleh tulis dapat sesuatu ataupun komen alhamdulillah, ataupun yang murajaah, dan mungkin yang ada dalam ini yang dah pandai Al-Quran, yang dah tahu makhraj dan juga sifat huruf. Tuan-puan boleh komen di ruang komen sebagai tindak balas, respon kepada live saya pada pagi ini, insya-Allah. Okey, Pak Mei alhamdulillah, Mama alhamdulillah. Ada lagi ke? 2 orang je dapat perkongsian saya pada pagi ini. Boleh komen boleh komen sebagai respon. Mungkin kalau ramai yang tak dapat tu, mungkin kita ubah sikit cara macam mana. So setakat ni boleh faham tak penjelasan saya? Boleh faham tak join live saya ni? Mudah faham ke, ataupun ada benda-benda yang sukar tak apa yang sebutkan saya live? Sebab saya kalau boleh nak memudahkan, nak memudahkan untuk ibu ayah semua faham baca Al-Quran, bahawasanya Al-Quran tak susah. Baca Al-Quran, makhraj huruf, sifat huruf tak susah. Jelas, mudah faham. Alhamdulillah, terima kasih. Besok hari ni kita semuka sehari tuan. Kita semuka sehari hari ni muka surat 92. Besok kita akan pergi kepada muka surat 93. So kalau tuan-puan maintain bersama dengan saya selama 600 episod ni, 600 muka surat ni, maka kita dah khatam satu Al-Quran. 600 episod, 600 hari lah. Itu 2 tahun juga tu 2 tahun juga tu. Jadi insya-Allah besok kita masuk muka surat yang ke-93, insya-Allah. Terima kasih semua kepada yang follow, kepada yang share, kepada yang tekan tag screen sepanjang live kita ini. Saya hargainya. Mudah-mudahan Allah Taala membalas semua usaha kita di dalam nak menyebarkan dakwah Al-Quran. Insya-Allah jumpa lagi pada besok hari jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Baik, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi